Uncle Yang, tolong, tolong. Dia, apa mau? Tolong Mama. Kenapa datang sini seorang-seorang? Hah? Panas tau. Mana Mama? Bawa saya pergi. Betul abang, saya dah... Abang, itu bukan dia ke? Nak pergi mana? Mama, ni Uncle Yang dah datang. Dia, apalah kacau Uncle? Tak ada kacau lah. Saya sudah sampai sini kan. Mai, saya tengok je main mesin. Kak Janani, Nadia datang ni bawa nasi lemak. Uncle Yang apa dia? Nadia ambil. Ada Mission Impossible. Tolong repair mesin jahit. Abang, pergi tolong Uncle Yang boleh? Boleh sayang. Memang nak pergi tolong pun. Uncle, kejap. Biar saya tolong. Kak Janani, mailah sini duduk dengan Nadia. Tuh, Amir dah ada tolong Uncle Yang. Hai, rosak lagi mesin jahit Kak Janani. Itulah Nadia, susah hati betul dibuatnya. Kak Janani ni ada orang tempah baju. Patutnya nak siapkan cepat sebab tarikh dah dekat. Tapi nak beli mesin baru, tak mampu lagi. Ni Kak Janani, Nadia nak tanya sikit lah. Kak Janani pernah tak apply SPM dengan mana-mana bank? SPM? SPM? SPM ni skim pembiayaan mikro. SPM ni lah yang bantu peniaga kecil macam kita ni. Kita boleh dapat pinjaman sampai 100,000 tau kak. Sebab SPM ni jugalah Nadia boleh buka kedai nasi lemak sendiri. Kan dulu Nadia meniaga tepi jalan je. You orang sembang pasal SPM ke? 10 tahun dulu, I pun ada mohon untuk senior workshop. Dia senang saja nak apply. Dokumen pun tak bayar banyak-banyak. Dahlah senang. Proses dia, cepat. Dia orang juga ada training tau. Boleh belajar kemahiran baru dan cara-cara urus kewangan yang kita boleh guna dalam bisnes kita. Dulu, I pergi, I dapat kawan baru yang buat bisnes lain. Sampai sekarang masih keep in touch. Banyak alat-alat canggih dekat workshop saya tu. Semua hasil saya belajar dengan kelas yang bank anjurkan. Inilah dia SPM Kak Janani. Sekarang ni kalau nak apply tak payah ke bank dah. Online pun boleh. Macam baguslah SPM ini. First time akak dengar. Memang lagi ramai orang patut tahu pasal SPM ni. Sangat-sangat membantu untuk orang macam kita berniaga. Termasuk orang-orang yang bekerja sendiri. Okey. Dah, siap. Okey, mesin dah siap. Boleh pakai dah. Tapi Janani, nanti dah apply SPM, boleh beli mesin baru. Buka kedai, ambil pekerja pun boleh. Terima kasih sangat kepada semua kerana tolong baiki mesin jahit saya. Macam manalah saya nak balas balik. Never mind lah. Nanti you dah apply SPM, dah lulus, bisnes dah maju, bolehlah belanja kami makan. Jangan risaulah Kak Janani. Esok Nadia datang lagi bawa laptop. Kita apply sama-sama, okey? Okey.
Okay. Can you pass this box that has tea in front? Here you go. Ia kata yang ni mereka bawa. Thank you. Clever girl. Ayuh bersama-sama melangkah dalam usaha memperkasa dan mencorak masa depan kita. Satu usaha perubahan bermakna.